Kenapa ramai orang berhenti buat YouTube? Aku salah seorang dan hari ni aku nak cerita kenapa aku stop dan kenapa aku nak start balik. Assalamualaikum dan selamat pagi dan hai semua. Aku Supri. Ini channel Kuri Botak. Okey. Dalam channel ni menceritakan pasal DIY. Okey, project hands on. Benda yang orang biasa boleh relate. Okey. Ini kenapa aku berhenti? Sebenarnya aku tak berhenti sebab malas, aku tak berhenti sebab aku give up. Tapi sebab life jadi sibuk. Okey. Sibuk dengan kerja, okey, komitmen, fokus benda lain, okey. Bila aku nak buat video je, aku selalu fikir video ni kena perfect, okey, kena power, kena lain dari orang lain. Akhirnya aku tak upload apa-apa video pun, okey. Ini realiti yang aku sedar. Senyap lama bukan sebab tak minat dah, okey, tapi sebab overthinking, okey, terlalu fikir. Okay, terlalu fikir pandangan orang, terlalu banding dengan channel yang dah besar. Okay, dan aku percaya ramai yang tengah tengok video ni pernah rasa benda yang sama aku rasa. Apa yang aku belajar, bila aku berhenti sekejap, aku mula fikir balik. Sebenarnya YouTube ni bukan pasal perfect, tapi pasal konsisten. Pasal siapa berani start walaupun view sikit, walaupun subscriber sikit, konten paling simple. Selalunya konten macam ni lah yang paling tujuh dan paling orang boleh relate. Kesilapan aku sebenarnya, aku tunggu masa yang sesuai, aku tunggu timing yang sesuai, aku tunggu idea paling power, aku tunggu semua benda siap. Tapi masa sesuai sebenarnya dia takkan datang kalau kita sendiri tak bermula. Plan untuk channel Kuri Botak lepas ni. Jadi untuk Kuri Botak lepas ni aku nak buat projek-projek benda yang simple tapi konsisten. DIY yang orang rumah boleh ikut. Seperti aircon jimat elektrik, tips nak jimat elektrik guna aircon. Projek-projek hands on, projek-projek mudah yang orang rumah pun boleh buat. Benda yang aku tahu dan aku belajar. Tapi aku tak janjikan perfect lah. Tapi aku janji aku akan cuba buat. Kalau yang mana yang pernah buat YouTube, kalau korang rasa nak berhenti, korang buat separuh jalan, korang sebenarnya korang tak kesorangan. Aku pun sama. Tapi yang penting korang jangan give up saja. Kalau korang ada idea video, korang komen kat bawah korang nak tengok video apa yang korang nak aku buat. Projek DIY apa yang korang nak aku buat. Jangan lupa subscribe channel Kuri Botak, kita belajar sama-sama. Terima kasih yang masih support channel aku. Jumpa lagi di video seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.